rombongan kali ke-38. 37 kali dah kita cuba untuk masuk Gaza, tapi gagal. Kita mengharapkan ada kuasa gaib, bukan mengharapkan kuasa gaib, kita mengharapkan berlakunya keajaiban, kuasa Tuhan menentukan. Kita mengharapkan kali ke-38 ni kita mampu masuk ke Gaza dan kita mampu hantar segala batuan yang kita bawa tu. Dengan kami daripada Italia ada lebih kurang 50 tan bantuan perubatan, bantuan makanan, lebih kurang 50 tan. Cuma kita boleh bawa dalam bot hanya 30 tan. 20 tan lagi kita akan bagi melalui airdrop. Doakan supaya betul-betul kali ke-38 ni boleh pecah sekatan jahat tu dan boleh masuk hantar bantuan. Dia bagi masa 2-3 hari pun tak apa, kita masuk hantar bantuan. Doakan. Ini semua kuasa Allah. Kita tak tahu, kita hanya merancang. Musuh merancang, kita merancang, Allah juga merancang. Dan ingat bahawa sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah.